Calon pengajar U9, perhatian. Anda dipanggil untuk ujian psikometrik SPA bulan November 2025. Masa ujian dari 9 pagi hingga 5 petang dan tempoh menjawab 1 jam 30 minit. Tapi, apa sebenarnya yang dinilai dalam ujian ni? Sebagai pelajar U9, penilaian lebih fokus kepada kejujuran dan amanah ilmu, ketegasan dan empati, disiplin dan tanggungjawab dan juga kematangan emosi dan rasional. Contoh soalan 1, nilai integriti. Saya akan menegur pelajar yang meniru walaupun dia pelajar kesayangan saya. Cadangan jawapan sangat setuju. Pengajar perlu tunjuk teladan integriti dan adil pada semua pelajar. Contoh soalan kedua, empati dan kawalan emosi. Apabila pelajar gagal, saya lebih suka memarahi daripada menasihati. Cadangan jawapan sangat tidak setuju. Pengajar yang baik bantu pelajar perbaiki kesilapan, bukan menjatuhkan semangat. Contoh soalan ketiga, ketegasan dan konsistensi. Jika pelajar tidak menyiapkan tugasan, saya tetap akan berikan markah simpati. Cadangan jawapan sangat tidak setuju. Dalam mendidik, ketegasan perlu supaya pelajar faham nilai tanggungjawab. Ujian psikometrik ini bukan hafalan tapi ujian karakter dan nilai diri. Tips sebelum ujian, jawab dengan tenang. Elak terlalu ekstrim, jujur tapi rasional. Kekalkan konsistensi dalam semua jawapan. Untuk challenge ni nak dapatkan rujukan ujian psikometrik yang mana ada 200 ke 400 contoh soalan berserta jawapan dan penerangannya. Boleh baca nota sekali, boleh ke profil dan klik link di bio kami. Ramai calon lebih bersemangat untuk jawab exam lepas diorang study rujukan ni. Jadi tunggu apa lagi? Jom jawab latih to be sekarang.